Salam sejahtera kepada semua. Saya Irene. Saya akan berkongsi dengan anda tentang deviant occupation, pekerjaan menyimpang. Jom dengar. Ahli sosiologi membahagikan pekerjaan kepada dua kategori utama, iaitu kola putih dan kola biru. Jom kita lihat pekerjaan kola putih atau white collar. Pekerjaan kola putih merupakan pekerjaan yang tidak melibatkan kerja manual, lazimnya dalam pekerjaan yang merangkumi bidang yang memerlukan kepakaran, pentadbiran atau pengurusan. Berikut merupakan ciri-ciri bagi white collar. Pekerjaan ini memerlukan tahap pendidikan formal yang sesuai, kemahiran komunikasi profesional dan keupayaan menyelesaikan masalah dengan berkesan dalam konteks kerja yang dinamik. Jom kita tengok contoh pekerjaan bagi kola putih. Pekerjaan kola biru. Pekerjaan kola biru merupakan seorang pekerja mahir dan pekerja tak mahir yang terlibat dalam industri pelombongan, pembinaan, perniagaan serta kerja-kerja mekanikal dan pembaikan. Berikut merupakan ciri-ciri pekerjaan kola biru. Kebiasaannya, pekerjaan ini tidak memerlukan ijazah universiti. Sebaliknya, kemahiran tangan, latihan vokasional atau kerja teknikal sudah memadai untuk membolehkan seseorang menceburi kerjaya ini. Jom lihat contoh pekerjaan kola biru. J.C. Bernard iaitu ahli sosiologi telah memperkenalkan kategori ketiga untuk pekerjaan. Pekerjaan kola merah jambu iaitu pink collar. Pekerjaan kola merah jambu merupakan bidang kerjaya yang berorientasikan penjagaan atau dalam bidang yang secara sejarah dianggap sebagai kerja wanita. Berikut merupakan contoh pekerjaan bagi pink collar. Walaupun pekerjaan ini tidak melibatkan kerja manual dan memerlukan latihan profesional, ia sering tidak dianggap berprestij tinggi dari sudut sosiologi. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Jumpa lagi.